Assalamualaikum Ustaz Janu, yang rasa ngidang ke, nak makan ke jambu batu ataupun air jambu batu, boleh singgah dekat gerai Pok Jo ni. Gerai dia dekat berhadapan Sekolah Menengah Padang Midi je, di Kampung Padang Midi. Okey, tengok ni, aku tengah ambil video dia proses untuk nak potong jambu batu nak bagi ke customer. Pok Jo ni jual air balang sekali ya. Dia ada jual air jambu batu, air teh openg, air teh pengkau. Jadi memang budak sekolah memang penuh lah. Balik sekolah memang mari sebu beli dekat I sama. Kan dengan kedai tepi-tepi ni pun ada sekali. Air dia jual murah je. Budak sekolah RM2 je. Budak sekolah hanya RM2 sahaja. Pandai cakap, pandai kecek je saja. Okey. Yang mana nak murah-murah ni boleh bakal bagi sekolah. Ni kat gerai dia. Gerai dia mudah je. Lokasi dia ni daripada bandar. Nampak pintu gerbang tu. Belah kiri kedai dia. Dan ni daripada Padang Midi nak ke Bukit Payung. Tepi jalan besar je kedai dia. Dan ni betul-betul berhadapan dengan Sekolah Menengah Padang Midi. Okey, yang mana lalu dekat Padang Midi, okey, boleh singgah lah dekat kedai dia, dekat gerai dia, gerai Pok Jo ni. Try jambu batu je dengan air balang dia. Semestinya sedap. Air pun padu. Okey, terus support orang kita, bisnes orang kita. Assalamualaikum. Memang padu.